Assalamualaikum Zara dan semua penonton. Selamat datang ke podcast Kru TV PSS Talks. Waalaikumsalam Amin. Kita di sini untuk berbual tentang pelancaran program Pusat Sumber Sekolah 2026. Jadi, apa yang telah dilancarkan dalam program Pusat Sumber 2026? Banyak Amin. Program ini disertai oleh murid-murid, guru-guru untuk meningkatkan kreativiti dan lestari. Oh, apa program yang ada Zara? Ada program membaca melalui Storybook Box, program Nila melalui Rak Maya PSS Tops. Tak silap Zara, program pelancaran TV PSS pun ada. Wah, semuanya sangat bermakna untuk kita semua. Apa yang ada untuk guru pula? Untuk guru pun ada banyak. PSS telah mengadakan sudut membaca yang dinamakan Kopi dan Buku. Sudut ini khas untuk guru untuk meningkatkan kemahiran dan kreativiti supaya murid menjadi lebih kritis dan kreatif. Semoga ianya sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kerana sudi mendengar podcast ringkas kami, Kru TV PSS Talks. Jom sama-sama kita lihat serba sedikit yang ada di dalam program pelancaran Pusat Sumber Sekolah 2026. Jom! Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua. Sekarang kita akan beralih ke majlis pelancaran program Pusat Sumber Sekolah iaitu pelancaran Nila. TV PSS, Jom Membaca dan Speaker Corner bagi tahun 2026. Berikan perhatian sepenuhnya selaku pengacara anda semua. Setanding dengan era digitalisasi, Pusat Sumber Sekolah telah merangka berbagai program untuk tahun ini. Terima kasih kepada barisan pentadbir, guru dan murid-murid yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik. Tanpa anda semua, Pusat Sumber Sekolah tidak akan berfungsi secara maksimum. Hai semua, saya Sir Lotfi. Selamat datang ke Perpustakaan Digital SK Permatang Tokandu. Pelbagai kemudahan telah disediakan. Jom kita bersama-sama ke perpustakaan untuk menambah ilmu pengetahuan. Ingatlah, membaca ialah jambatan ilmu. Saya kena cepat nak hantar skrip seterusnya kepada Cikgu Umi. Cikgu Umi, Teacher Husnia is coming. Bye. Terima kasih Cikgu Husnia. Jom kita sambung. Daun semulu di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi, madah dihulur sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Seterusnya, marilah sama-sama kita mendengar ucapan dan amanat daripada Puan Salizawati binti Omar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Permatang Tokandu. Dipersilakan Puan. Terima kasih Puan atas ucapan yang begitu bermakna. Diminta barisan pentadbir untuk sama-sama ke atas pentas bagi merasmikan pelancaran program Pusat Sumber Sekolah bagi sesi 2026. Three, two, one. Seterusnya diumumkan pembaca tertinggi dengan rekod bacaan sebanyak 144 rekod bacaan. Mata terkumpul sebanyak 2021. Tahniah diucapkan kepada adik Muhammad Ayash Darwish bin Muhammad Hafiz. Semoga kejayaan ini dapat terus melestarikan budaya membaca. Ayo semua, jadikan naskah buku sebagai teman setia dan pastikan setiap bacaan direkodkan ke dalam sistem nilam. Seterusnya, kita akan beralih kepada cabutan bertuah kategori guru yang mengunjung Pusat Sumber Sekolah bulan Januari. Dipersilakan Encik Khairul Bismi bin Othman, penolong kanan pentadbiran untuk membuat cabutan. Jom kita akan beralih kepada cabutan bertuah bagi murid yang berkunjung ke Pusat Sumber Sekolah bulan Januari. Dipersilakan Puan Rozia binti Ramli, penolong kanan hal ehwal murid untuk membuat cabutan. Alright,
spinning the wheel for our lucky student. And the winner is, congratulations to you! Hadirin sekalian, dengan ini saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan pelancaran program Pusat Sumber hari ini. Semoga segala ilmu dan perkongsian yang diperoleh dapat memberi impak positif kepada kita semua.